Cepat, bau kentut anda sekarang. Adakah ia bau bawang putih atau bau ikan mati? Ini bukan sekadar situasi memalukan. Ini mungkin isyarat kecemasan daripada pembunuh nombor 1 di Asia, kanser kolon. Kentut busuk yang biasa selalunya berpunca daripada pengambilan daging yang berlebihan. Tetapi, jika anda terhidu bau hanyir darah atau bau daging reput, itu bermakna terdapat ketumbuhan yang sedang berdarah dan membusuk di dalam usus anda. Itu adalah bau kematian daripada tisu yang sedang mereput. Selain daripada bau, anda wajib melihat rupa bentuk najis anda. Jika najis mula menjadi halus dan lepeh seumpama sebatang pensel, itu tandanya ketumbuhan semakin membesar dan menghimpit saluran usus. Najis terpaksa dipicit keluar melalui ruang yang sangat sempit. Jika anda mempunyai dua tanda ini, bau yang luar biasa dan perubahan bentuk najis, apatah lagi jika disertai dengan penurunan berat badan, jangan bertangguh lagi. Tidak kira berapa pun usia anda, segera buat janji temu untuk pemeriksaan kolonoskopi. Pengesanan awal mampu memberikan kadar kelangsungan hidup sehingga 90%. Salah sangka itu jauh lebih baik daripada terlepas pandang. Sebelum anda mengepam tandas, lihatlah sebentar. Ikuti saya. Jom rungkai formula kehidupan.